A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu pada tengah hari ini dengan keizinan, kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita menyambung pengajian daripada kitab pengajian 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Jadi pada tengah hari ini kita menyambung pengajian hadis yang ke-25 di bawah tajuk semua pelajar pasti untung, dan kalau faham ilmu maka bertambah untung lagi. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang ganjaran dan kelebihan yang Allah kurniakan kepada para penuntut ilmu, sama ada mereka berjaya menguasai ilmu tersebut ataupun tidak berjaya menguasainya. Sebagaimana yang telah kita terangkan pada kuliah yang lalu, kurniaan memahami ilmu itu adalah daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang belajar ni tak semestinya dia pandai, tak semestinya dia dapat memahami ilmu yang dipelajari secara baik. Itu tergantung kepada kurniaan Allah. Tetapi usahanya, ikhtiarnya di dalam menuntut ilmu telah menjanjikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia dapat menguasai ilmu yang dia pelajari, maka itu adalah yang terlebih baik. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita secara umum bahawa tidak ada kerugian yang ditanggung oleh para penuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu yang dipelajarinya itu adalah ilmu fardu ain atau merujuk kepada ilmu agama. Jadi kita hadiri pengajian pada tengah hari ini tak ada ruginya. Sama ada kita memahami apa yang disampaikan atau belum dapat lagi memahami apa yang disampaikan, yang pastinya sudah ada catatan amal soleh yang dicatat oleh para malaikat. Jadi ini yang kita kehendaki, asalkan kita ikhlas menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan membaca teks hadis ini terlebih dahulu atau matan hadis, kemudian kita dengar dan lihat terjemahan kepada hadis sekaligus membaca syarah kepada hadis ini. Wa an Wathilata ibn al-Ashqa' radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma fa'adrakahu kana lahu kiflani minal ajri fa illam yudrikhu kana lahu kiflun minal ajri akhrajahu ad-Darimi fi sunanihi. Jadi hadis ni statusnya adalah dhaif, hadis yang dhaif, tapi boleh diambil untuk kita merangsang diri kita bagi melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kelebihan. Dan hadis termasuk dalam kumpulan hadis-hadis fadail, hadis-hadis yang menerangkan tentang kelebihan. Jadi terjemahan kepada hadis daripada Wathilah ibn Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari ilmu, kata Rasulullah, arti berusaha pergi ke tempat-tempat yang tertentu dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka di sana ada usaha ikhtiar yang dia lakukan. Dia mencari ilmu,
Mana dia pergi ke tempat-tempat yang tertentu dengan tujuan dan maksud untuk menuntut ilmu. Fa'adrakahu, lalu dia pun mendapat ilmu tersebut. Dengan usaha ikhtiarnya belajar, dia mendapat ilmu, yakni dapat menguasai ilmu yang dia pelajari. Kana lahu kiflani minal ajri, maka baginya 2 pahala. Jadi kata Nabi SAW, Allah mengurniakan 2 pahala kepada orang yang pergi menuntut ilmu dan dapat menguasai ilmu tersebut. Jadi 1 pahala ni Allah berikan atas usaha dan ikhtiar di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, diberikan pahala atas kefahamannya terhadap ilmu. Jadi sama jugalah ya, kalau kita kiaskan dengan apa sahaja bidang ilmu, kita ambil mudahlah bidang ilmu Al-Quran. Kita pergi belajar, cari tempat untuk mempelajari Al-Quran, maka tu dah dapat dah 1 pahala. Kita berjaya membaca Quran dengan baik disebabkan usaha belajar tadi, dapat pula pahala yang kedua. Jadi Allah yang bersifat dengan sifat maha kaya akan menghadiahkan, menganugerahkan, mengganjarkan kepada orang yang menuntut ilmu dengan 2 pahala. Kemudian kata Nabi, fa'illam yudrikhu, dan barang siapa yang menuntut ilmu tetapi dia tidak menguasainya, dia tak dapat ilmu tersebut. Dia pergi dah, daftar dah, bayar yuran dah, hadir kelas hadir dah, tak ponteng pun, tapi tak faham. Ya, dah saya cerita awal-awal tadi kan, kefahaman ini adalah fadlullah, adalah kurniaan Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini daripada kurniaan Tuhan. Jika Allah berkehendak mengurniakan kefahaman, dapatlah kefahaman. Tapi kalau Allah Ta'ala tak berkehendak pada ketika itu untuk mengurniakan kefahaman, datang kelas sajalah. Ya, so keluar ni ramai juga ya, di kalangan kita kadang-kadang macam tu lah. Ya, duduk dalam dewan kuliah, keluar habuk pun tak faham. Datang dah, catat dah, catat saja-saja dia. Ya, dia taklah lukis kartun, dia catat. Ya, tapi tak faham. Otak ni jam waktu tu, tak boleh nak faham apa yang dikuliahkan. Tak apa, kata Islam, dapat pahala dah kerana hadir. Tapi kalau dia faham apa yang dipelajari, itu terlebih baik. Dalam konteks nisbah pahala, Nabi umpamakan 2. Yang kedua ni kata Nabi, fa'illam yudrikhu, dia hadir kuliah, dia pergi tempat belajar, fa'illam yudrikhu, tetapi dia tak dapat kefahaman dari ilmu yang dia pelajari. Dia tak dapat, buat masa tu dia tak dapat. Hadir dah tapi tak faham, kana lahu kiflun minal ajri, maka baginya kata Nabi 1 pahala. Jadi tak ada kerugian kan. Ya, kalau kita belajar, kita pergi ke tempat pengajian, faham apa yang dipelajari 2. Kita hadir ke sekolah, pergi ke dewan kuliah, hadir majlis pengajian, tak faham, dapat 1. Kenapa dapat 1? 1 sebab kehadiran. Ya, kehadiran tu penting, tapi dengan niat yang ikhlas lah. Ya, dengan dia berusaha bersungguh-sungguh nak cuba faham, tapi Allah tak anugerahkan kefahaman. Itu kerja Allah. Ya, bab kita pengalaman belajar, kadang-kadang ada kawan-kawan kita ni lebih kurang, tapi result dia Masya Allah. Kita ni pulun sampai cekung-cekung mata, taklah sebaik keputusan dia. Itu pun pelik. Awak pakai jin ke? Nampak ya? Awak meniru ke? Mana ada tiru, dia kata. Tapi tengok dari sudut kesungguhan, lebih kita dari dia. Lepas tu kita nak ambil balik di sini tentang kurniaan Allah. Jika Allah nak mengurniakan kefahaman ilmu kepada sesiapa yang dikehendaki, boleh sahaja bagi Allah. Tetapi syaratnya mesti dengan jalan belajar. Ya, jadi sebab tu di sini Nabi nak tunjukkan tentang rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang yang menuntut ilmu. Awak pergi belajar, faham yang awak pelajari boleh 2. Pertama, usaha pergi. Yang kedua, dapat faham tu pahala lagi. Yang pertama, awak pergi ke tempat belajar, tak faham yang awak pelajari boleh 1. Kenapa 1? Usaha awak pergi belajar. Saya nak simpulkan tadi kan, saya dah sebut awal, tak ada kerugian bagi orang yang mempelajari ilmu. Okey, kita lihat kepada syarah hadis ya. Keterangan kepada hadis sungguh untung, kata pengarang kitab rahimahullah,
menjadi pelajar agama itu. Yang kita nak bahas ni tentang ilmu agama lah, ilmu fardu'ain, dan juga meliputilah ilmu-ilmu yang memberi manfaat daripada cabang-cabang dan bidang-bidang ilmu keduniaan. Boleh juga, tak ada masalah. Ya, asalkan dia menutup keperluan fardu kifayah kepada umat Islam, ilmu kejuruteraan ke, ya, ilmu perubatan ke, jadi semua pun termasuk, tetapi keutamaannya adalah ilmu fardu ain. Jadi pelajar sahaja sudah mendapat pahala walaupun belum faham apa-apa. Kita daftar saja diri kita menjadi pelajar kepada satu-satu cabang ilmu, dah boleh pahala dengan daftar. Ya, kita hadir pun dah dapat pahala walaupun belum memahami apa-apa. Tak faham lagi sebab belum mula kelas, macam mana nak faham. Tapi saya dah daftar dah. Ya, untuk sesi pengajian bila ni? Untuk sesi pengajian sekian dan sekian. Awak dah daftar ke? Saya dah daftar. Diterima ke? Diterima. InsyaAllah nanti kita jumpa waktu pembukaan kuliah. Ya, daftar saja boleh pahala dah, belum lagi hadir. Ya, kalau dia hadir dan faham, tadi kan digandakan pahalanya. Apakah lagi kalau faham ilmu yang dicarinya, maka akan mendapat 2 pahala. Jadi Islam meletakkan pelajar agama itu di martabat yang paling tinggi dan di dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Sama ada faham, tak faham, alim, tak alim, menguasai, tak menguasai, itu perkara yang kedua. Usaha untuk menuntut ilmu sudah diberikan pahala, apatah lagi kalau dapat menguasai ilmu dengan nisbah pahala yang Nabi sebutkan 2, kemudian diturunkan menjadi 1 bagi orang yang hadir walaupun tidak menguasai dan memahami ilmu. Tidak ada ruginya, kata pengarang, menjadi pelajar. Dah kita dah sentuh sebenarnya banyak dah, ni hadis ke-25 dah pun. Ya, bermula hadis pertama sampai hadis ke-24 kita dah sentuh tentang kelebihan penuntut ilmu. Banyak. Ya, didoakan oleh malaikat, ya, hatta oleh seluruh binatang yang ada di bumi. Ya, dijamin rezekinya oleh Allah. Ya, dan berbagai-bagai lagi lah kelebihan yang dijanjikan Allah dan Nabi SAW kepada para penuntut ilmu. Ni kita sampai hadis ke-25 dah ni. Ya, jadi kalau kita nak faham, maka rujuklah hadis-hadis yang terdahulu. Jadi di sini kata pengarang, tidak ada ruginya menjadi penuntut ilmu. Ilmu akan bertambah, martabat akan sentiasa ditinggikan. Ini dah kita bincang kuliah lepas. Maka Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, kan kita dah sentuh dulu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat kedudukan orang yang beriman di kalangan orang yang diberikan kefahaman dan diberikan ilmu pengetahuan. Jadi beriman tu satu darajat, ada ilmu pula di atas iman tadi, meningkat lagi darajat. Jadi itu contoh-contoh ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kelebihan menjadi seorang penuntut ilmu. Termasuk juga kita dah sentuh pada kuliah yang lepas tentang kelebihan juga menjadi orang yang berilmu. Para penuntut walaupun mungkin kita mengorbankan masa dan tenaga dengan maksud nak menuntut ilmu, tetapi akan dibayar semula, diganti semula oleh Allah Ta'ala dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Rasanya, kata ulama, sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia dari menjadi pelajar agama. Itu pasti. Ya, jadi apapun kerjaya yang kita sandang pada hari ini, semuanya berorientasikan ilmu. Betul tak? Ya, kalau kita tak ada ilmu, tak mungkin kita mendapat kerjaya semasa kita sekarang. Ya, bukan macam tu je kan. Tiba-tiba kita katakan orang, saya nak minta kerja, ada kerja kosong ke? Dia mesti nak semak kelayakan kita, antara yang disemak kelayakan ilmu pengetahuan. Ya, pekerjaan ni dia memerlukan kelayakan pendidikan bla bla bla. Ya, tak ada orang langkah-langkah masuk pejabat terus kerja. Tak, dia mesti ada sesi saringan yang namanya temuduga. Di antara yang disemak dalam temuduga itu adalah kelayakan pendidikan. Ya, ilmu ni penting. Ya, walaupun saya tak nafilah ada bidang pekerjaan yang tak menyemak langsung tentang kelayakan pendidikan. Banyaklah, tak payah nak sebut lah kan.
Tetapi nak cerita ilmu tu tetap penting, walaupun kita menjawat jawatan yang tak memerlukan kelayakan pendidikan, tetapi ilmu tu tetap penting. Saya tak payah sekolah tinggi-tinggi sebab saya berniaga je. Berniaga pun berniaga sendiri, tapi mesti tahu ilmu kira-kira juga kan. 1 campur 1 jadi 5 macam mana? Mesti tahu ilmu pengurusan juga kan. Betul tak? Tak boleh kita terjun ke bidang perniagaan tanpa mengetahui ilmu yang berkaitan dengan perniagaan. Mesti tahu paling kurang ilmu kira-kira, paling kurang ilmu apa? Pengurusan. Banyak benda, skill-skill yang dibentuk melalui ilmu. Tak apalah, kelulusan ni dia on paper kan, tak ada isu lah. Banyak pekerjaan yang tak memerlukan kelulusan di atas kertas ni, tetapi tetap kena ada pengetahuan. Yang kita bincang ni bukan sijil, yang kita bincang ni bukan syahadah. Kita bincang ni bukan kelayakan di atas kertas lah. Ni tak masuk hadis ni. Hadis ni bicara tentang kepentingan menuntut ilmu. Ni, tapi hari ni kerana kita meraihkan keperluan semasa, perlu ada pembuktian lah. Dulu orang mengaji tuan-tuan, atas bidang agama pun dia tak kejar sijil ni. Kita hari ni kan sampai nak semak pula diiktiraf tak diiktiraf, betul? Saya tak kata salah, keperluan semasa. Zaman-zaman dulu orang pergi mengaji tuan-tuan, dia tak semak ada sijil tak ada sijil. Yang penting dia boleh kuasai ilmu. Tapi masa berubah, dah sampai generasi milenial, sampai zaman generasi X pun dah mula dah. Kalau boomers tu tak payahlah kot sijil ni. Sekarang lebih canggih lah, semua nak bukti. Awak pandai tak sekian-sekian? Pandai. Apa bukti awak pandai? Ni datanglah. Kadang dia punya sijil tu tak tahu sampai mana letak kat rumah pun tak tahu. Punya banyak. Ramai kawan-kawan saya, kalau kata sijil dia menang lah tuan-tuan. Segala sijil dia ada. Sama ada pengajian rasmi ataupun kursus-kursus yang disertai, sampai dia pun lupa lah. Mandi jenazah, kapan jenazah, semua ada. Sembelih ayam, sembelih lembu, sembelih kambing, semua ada. Kalau setakat nak sijil, dia boleh bentang ke tempat kita. Baguslah, itu semasa, keperluan semasa. Lepas tu hari ni kalau tuan-tuan sertai kursus ke apa saja program-program pendidikan, pastikan dapat sijil. Hari ni orang dia ukur seseorang atas sijil yang dia ada. Tapi hakikat ilmu ni, kita bincang ilmu. Sebab itu berkata pengarang kitab, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada menjadi seorang pelajar agama. Dan ilmu yang tertinggi itu ilmu fardu ain. Apakah lagi kalau kelak akan menjadi ulama yang dapat menyinari masyarakat dengan ilmunya, maka akan lebih tinggi dan akan lebih mulia lagi martabatnya. Jadi berdasarkan hadis ni, kita motivasikan diri kita. Yang pertama, kita berusahalah untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Kemudian berusaha jugalah untuk menjadi orang yang dapat menguasai ilmu. Bukan maksudnya kita pilih yang satu pahala tu. Walaupun hadis ni cerita tentang nisbah kan, dapat 2 dan kadang-kala dapat 1. Kenapa penuntut ilmu dapat 2 pahala? Pertama, usaha menuntut ilmu. Kedua, dapat faham ilmu. Boleh 2. Yang kedua, kenapa dapat 1 pahala? Usaha menuntut ilmu walaupun tak faham. Dapat sebab usaha. Jadi jangan pula pilih nombor 1, yang nombor 2 tu. Datang kuliah kita lebih kurang je. Tak apa ustaz, dapat 1 tau. Orang macam tu. Orang semua nak 2. Awak datang lenggang kangkung macam ni, tak bersungguh pun tak apa, datang pun ada pahala tau. Janganlah macam tu. Janganlah kita merendahkan martabat majlis ilmu. Nampak Walaupun saya tak nafi pahala, sebab ini Nabi janjikan. Tetapi kesungguhan mesti ada lah. Lebih baik jadi yang pertama dari jadi yang kedua. Lebih baik jadi penuntut ilmu yang faham ilmu yang dia pelajari berbanding sekadar hadir majlis ilmu tanpa kefahaman. Mana satu awak nak? Mesti kita nak yang pertama. Bukan masalah dapat 2 pahala tu dah tentu dijamin. Sebab dengan memahami ilmu itu banyak manfaatnya. Nampak jadi sebab tu bagi saya usaha untuk menjadi yang pertama tu mesti kita utamakan berbanding sekadar berpuas hati menjadi yang kedua. Ini maksud hadis ni. Sebab kalau tak terang nanti salah faham. Salah faham, janji saya belajar, janji saya datang.
Apa yang awak faham dari kelas yang awak datang? Satu pun saya tak faham. Macam tu ke? Tak apa ustaz, ada pahala. Dia cerita pahala, kita kalah. Bukan masalah pahala, masalahnya kefahaman tu mesti diutamakan. Atau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia letakkan syarat-syarat untuk menguasai ilmu. Imam Syafi'i bukan tak tahu hadis ni, tetapi kenapa dia letakkan syarat-syarat untuk menguasai ilmu? Kenapa kamu kalau belajar ni, kata Imam Syafi'i, sungguh-sungguh? Jadi apa modal untuk menjadi orang yang dapat menguasai ilmu? Kata Imam Syafi'i, 6 modal. Ya, sebab kita nak jadi yang dapat 2 pahala tu, jangan pilih nak dapat 1 pahala. Ya, hari kadang yalah, bagi saya program-program ya ataupun usaha-usaha nak menaikkan semangat ni tuan-tuan. Ya, macam pasukan bola sepak yang sertai Piala Dunia lah kan. Semua pakat-pakat nak menang ni. Tak ada satu pasukan negara pun yang datang bertanding janji dapat masuk World Cup. Tak. Ya. Tak ada kan, daripada banyak negara yang sertai, tak ada satu negara pun dia punya moto janji dapat masuk. Tak ada. Dia punya misi dia nak dapat jadi juara Piala Dunia. Nampak Kalau setakat disertai janji dapat tersenarai sebagai pasukan yang bermain di Piala Dunia, itu bukan motivasi pasukan yang bertanding itulah. Dia mesti ada usaha. Tapi kalau tak direzekikan, itu maksudnya kamu tak rugi, tetap ada kalau tak direzekikan. Ya, tetapi kamu kena usahalah untuk direzekikan dengan faham. Jadi kata Imam Syafi'i 6 syarat untuk menjadi penuntut ilmu, yang mudah-mudahan dengan 6 syarat ni dia dapat menguasai ilmu. Anak belajar bukan sekadar belajar, hadir kelas bukan setakat hadir kelas. Ya, dari ni kena beri motivasi tu pada anak-anak kita, generasi lebih muda. Ni musim orang masuk, ya, sambung pengajian ni dah bermula dah. Yang sem baru sekarang ni, yang final exam sekarang ni. Ya, jadi kena ada kesungguhan untuk jadi orang yang berjaya, bukan setakat menghabiskan pengajian, tapi jadi orang yang menguasai ilmu yang dipelajari. Dan kita dah sampai masa ni, umat Islam memerlukan ya, intelek dan scholars yang betul-betul menguasai ilmu. Kita nak sekarang ni. Sebab tu kena betul-betul beri mereka semangat bersungguh-sungguh, sama ada bidang ilmu agama ke atau ilmu fardu kifayah yang memberi manfaat. Ya, kita nak bersihkan mentaliti sebahagian masyarakat yang menganggap tadilah belajar ni kerana kehendak keluarga, kerana nak memenuhi ya keinginan bla bla bla. Tak, dia mesti motivasi nak jadi orang yang berilmu. Jadi apa 6 syarat? Yang pertama kata Imam Syafi'i, ya, nak menjadi orang yang berjaya dalam bidang ilmu, yang pertama az-zaka. Az-zaka mesti ada kecerdasan. Ya, mesti cerdas. Cerdas maknanya mesti apa tuan-tuan ya? Mesti apa? Mesti bijak. Cerdas. Lepas tu jangan buat aktiviti-aktiviti yang membantutkan kecerdasan. Ya, kalau kita sebagai seorang pelajar, pastikan kita punya minda ni tajam. Jadi orang yang menjaga az-zakat, menjaga kecerdasan. Lepas tu Islam haramkan minuman yang memabukkan. Islam haramkan pengambilan bahan-bahan yang boleh melemahkan akal. Ya, yang pertama kena jaga yang namanya kecerdasan, minda, intelektual. Ya, ni kena pastikan dia mantap, barulah kita boleh berjaya. Tapi kalau datang kelas kecerdasannya tinggal kat rumah, macam mana tuan-tuan? Masuk dewan kuliah tak bawa az-zakat. Ya, lebih baik tak datang kan? Itu contoh. Yang kedua kata Imam Syafi'i adalah hirsun, ha'rasad. Hirsun itu semangat. Nak jadi pelajar yang berjaya menguasai ilmu, yang kedua kata Imam Syafi'i hirsun. Ni tak semesti ilmu agama, semua ilmu yang memberi manfaat. Terutama ilmu fardu ain lah, ilmu agama lah. Hirsun masuk semangat, mesti dengan semangat yang tinggi. Ya, semangat nak belajar, semangat nak faham, mesti ada semangat. Tapi kalau datang sekolah pun lemah semangat, datang sekolah pun langkah masuk pagar pun tak ada semangat, itu mesti natijahnya gagal.
Yang ketiga kata Imam Syafi'i, ijtihad. Maksudnya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh ni maknanya bersungguh-sungguh, usaha ikhtiar untuk menjadi orang yang dapat memahami. Lepas tu ada pepatah Arab, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapat. Kata pepatah Arab, dakwah tak bersungguh tak dapat lah. Kenapa dia aja asyik dapat? Sebab dia bersungguh. Ya, kenapa dia aja dalam senarai dekan? Sebab dia bersungguh. Awak tak bersungguh, setakat hadir kuliah aja tak bersungguh. Itu yang ketiga. Yang keempat dia panggil bulghah. Mesti ada modal perbelanjaan yang cukup. Dia tak boleh modal badan je. Hari ni lebih-lebih lagi lah. Ada yuran, kelengkapan, peralatan pembelajaran. Mesti ada buku lah. Kau datang kelas tak ada buku, macam mana kan? Itu maksud bulghah, modal. Termasuklah juga makan minum. Ini penting. Kalau tak ada, bagi sebuah negara Islam, dia akan biayai dengan peruntukan Baitul Mal. Kat Malaysia dulu kita kat sekolah kan ada skim buku pinjaman. Dia kena support. Mesti ada bulghah. Kalau tak ada, maknanya pihak pemerintah dia kena berikan beasiswa. Dia kena beri bantuan-bantuan supaya anak ni boleh melanjut. Itu bulghah. Sebab semua pun pakai modal. Yang kelima kata Imam Syafi'i, sahibu ustaz. Suhbatu ustaz, kena banyak berkawan dengan ustaz-ustaz, berkawan dengan pengajar-pengajar ilmu, barulah dapat. Ya, jangan hanya spesifik pada waktu pengajian rasmi di dewan kuliah saja atau di waktu kelas sahaja, tapi makna kena berkawan dengan dia. Lepas tu Imam Syafi'i mengatakan, saya sanggup menjadi khadam kepada orang yang boleh mengajarkan saya satu ilmu. Tak apa saya berkhidmat dengan dia. Ya? Hatta kalau saya cuci kasut dia pun tak apa. Kata Imam Syafi'i, jadi khadam ni maksudnya saya jadi pembantu dia. Taraf apa sekalipun tak mengapa, asalkan saya boleh ambil satu ilmu daripada dia. Tu suhbatu ustazin. Kemudian keenam yang terakhir kata Imam Syafi'i, ya, syarat nak mendapat ilmu, syarat nak menjadi orang yang berjaya menguasai ilmu, tuluz zamani, kena bersedia berkorban untuk mempelajari ilmu dalam tempoh masa yang panjang. Ya, mana kena bersedia. Berapa hari ni kita di Malaysia kita ada dah tahulah, kalau buat diploma sekian tempoh, buat sarjana muda sekian tempoh ijazah, kalau buat pula postgraduate, buat sarjana sekian tempoh, sampai kepada kedoktoran sekian tempoh, sijil sekian tempoh, sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah minimum 5 tahun. Jadi mesti ada kesiapan ataupun kesediaan untuk tuluz zaman. Ya, tak kisahlah hari ni pun kan, anak-anak kita yang habis SPM, dia nak masuk menyertai pengajian sijil, peringkat diploma, dia mesti bersedia untuk mengorbankan masa. Ya, tapi kalau kita nak belajar satu ilmu, kita harap satu malam kita boleh tahu ilmu tu, tak jadilah. Tu dalam Facebook banyaklah tuan-tuan. Ya, belajar ilmu silat 1 jam. Tu tak tahu silat apa yang masuk. Banyak tu. Dan inilah yang laku pun, sebab orang tak nak buang masa. Ya, sertai kelas Quran Express kami. Jaminan wang dikembalikan jika selepas 3 hari anda masih belum, boleh membahaya ke tu. Ya, dua ada kat kampung baru tu, kampung baru Kuala Lumpur. Ada kelas Al-Quran Jet dia panggil. Bukan setakat penerbangan je ada jenis jet. Kelas Quran Jet. Jet tu mana dijamin boleh baca Quran dalam tempoh 3 hari. Tu saya sebut tadi. Ni yang buta huruf ni tuan-tuan, yang alif pun tak kenal. Yang alif ba tak kenal, dia jamin 3 hari. Kelas jet ni, bukan express dah, jet. Ya, tak ada, ni cerita dulu. Sekarang tak ada dah, sebab tak mampu. Mana ada orang boleh baca Quran fasih dalam tempoh 3 hari, sedangkan dia alif ba pun tak kenal. Tak ada lah. Hanyalah orang belajar ilmu. Berapa tahun dia kuasai? Ya, pengalaman-pengalaman kita dulu kan, nak belajar ilmu faraid, susahlah. Mengajar ilmu tauhid lagi susah. Ya, kalau dulu kita ngaji, kalau kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, kita nipis je, bertahun nak berhabis. Sebab apa? Tuluz zaman. Kamu kena bersedia untuk menempuh tempoh
belajar yang panjang. So 6 syarat Imam Syafi'i letak. Saya ulang balik, yang pertama apa? Pertama, dia kata tak dapat tidak kecerdasan. Ya, yang kedua dia kata tak dapat tidak hirsun, semangat. Yang ketiga dia kata tak dapat tidak ijtihadun, bersungguh. Yang keempat dia kata tak dapat tidak bulghatun, mesti ada perbelanjaan yang mencukupi. Yang kelima kata Imam Syafi'i tak dapat tidak sohbatu ustazin, kena kerap bergaul dengan guru-guru. Yang keenam, yang terakhir dia kata tuluz zamani, kena bersedia untuk berkorban tempoh masa yang panjang. Maka itulah yang dapat kita ambil pada hari ini. Mudah-mudahan kita dikurniakan Allah kefahaman di dalam menuntut ilmu, ya, dan mudah-mudahan walaupun belum buat masa ini diberikan kefahaman, tetapi yakin bahawa usaha ikhtiar kita untuk mempelajari ilmu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah saya tangguhkan di sini. Panjang umur nanti kita bertemu untuk hadis ke-26, kelebihan mengajarkan ilmu. Untuk itu saya bukalah jika ada sebarang pertanyaan untuk pengajian hadis yang ke-25, kalau ada lah. Kalau tak ada, insya-Allah saya tangguhkan untuk pertemuan petang ini. Moga Allah berkati majlis, ampunkan dosa hadir, tutup majlis dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.